Seorang penganggur dijatuhi hukuman penjara 5 bulan oleh Mahkamah Magistrate Air Keruh Melaka hari ini atas kesalahan menceroboh rumah didiami seorang gadis minggu lalu. Magistrate Uthman Abdul Ghani menjatuhkan hukuman itu terhadap tertuduh Muhammad Fikri Roslan 25 tahun yang mengaku bersalah sejurus pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah. Mengikut pertuduhan, tertuduh didapati menceroboh rumah seorang wanita berusia 23 tahun yang digunakan sebagai tempat kediaman di Batu 10 Pantai Kundur, Tanjung Kling, Melaka kira-kira pukul 4 petang 30 Mei lalu. Terdahulu tertuduh yang tidak diwakili peguam merayu agar hukuman ringan diberikan dengan alasan perlu menjaga ibunya yang menghidap strok separuh badan selain mengaku dia tidak mengenali mangsa. Pegawai pendakwa Inspektor Nur Zaidah Muhammad Zalaini bagaimanapun memohon hukuman setimpal dikenakan sebagai pengajaran supaya tertuduh tidak sewenang-wenangnya memasuki rumah orang lain tanpa kebenaran. Selepas mendengar hujah kedua-dua belah pihak, mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman penjara 5 bulan bermula dari tarikh tangkapan.